10 dinar di tangan saya bernilai RM16,000 pada September 2024. 10 dinar yang sama hari ini nilainya sekitar RM27,000. Katakan saya nak jual semula 10 dinar ini kepada Public Gold. Public Gold akan beli semula dengan harga RM24,500 selepas tolakan spread 7.5%. RM24,500 tolak dengan RM16,000 bersamaan dengan RM8,500. Keuntungan RM8,500 dibahagikan pula dengan RM16,000 iaitu harga masa beli dahulu bersamaan RM53,000. Ini bermakna 10 dinar ini memberikan keuntungan bersih sebanyak 53% selepas tolakan spread dalam masa kurang dari 2 tahun. Dan keuntungan ini sebenarnya tuan-puan tak perlu buat apa-apa. Tuan-puan hanya perlu simpan emas ini di tempat yang selamat. Katakan ini adalah milik tuan-puan dan tuan-puan sudah memiliki 10 dinar ini lebih daripada setahun. Tetapi tuan-puan belum lagi dikenakan zakat. Beza jika tuan-puan beli emas 1 gram pada bulan Januari 2024 pada harga RM409. Jika tuan-puan jual semula emas tersebut selepas tolakan spread 9%, tuan-puan akan dapat sekitar RM573,000. Ianya bersamaan dengan keuntungan sebanyak RM164. Di sini tuan-puan boleh nampak dari sudut pelaburan emas, tuan-puan perlukan gram yang lebih besar seperti 100 gram, 250 gram ataupun 1 kilo untuk dapatkan keuntungan yang lebih signifikan. Tetapi jika bajet belian tuan-puan kurang daripada ini, tuan-puan adalah seorang penyimpan emas sama macam saya. Penyimpan emas yang berjaya adalah mereka yang menyimpan secara konsisten tanpa lihat harga emas. Bagi tuan-puan yang berminat nak memiliki emas Public Gold sama ada gold bar ataupun dinar ataupun menabung di akaun Emas Gap, boleh rujuk pin post saya cara mudah daftar akaun dan saya akan bimbing langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.